Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Welcome back to our Stand Up Podcast episode 2. Saya Alia. Dan saya pula Fatin yang akan teman korang untuk sesi yang chill but meaningful ni. So Alia, kita nak santai-santai je kan hari ni? Ya, betul tu. So, kami amat berbesar hati kerana dapat berpeluang menjemput seorang yang sangat memberi inspirasi, iaitu our senior from PPSG, Hani. Hai semua, saya Hanif, sudah kerja tahun 4. Okey, tak ada tahun ni. Tak ada. Tak ada dah, okey. Next. Yes. Okey, kita proceed pada question lah. Okay, kita jemput Hanif ni sebab ramai sebenarnya nak tahu macam mana life sebagai uni student ni, dan mesti ada punya yang nak tahu juga struggle dia macam mana, dia punya dari segi rutin macam mana dan how he survive. Okay. So, thank you Hanif sebab sudi join dengan kita hari ni. Okay, so terima kasih. So insyaAllah hari ni pun saya nak ucapkan terima kasih juga kepada tim podcast sebab invite saya untuk berkongsi sedikit sebanyak lah, walaupun saya tak ada nak kata bagi inspirasi, but I think that mungkin apa pengalaman-pengalaman yang saya dapat daripada year 1 sampai year 4 tu insyaAllah dapat memberikan sedikit manfaat lah kepada pendengar-pendengar nanti kan. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Jadi, untuk kita mulakan podcast kita hari ni, boleh tak Hanif share your journey dari year 1 sampai year 4, and ada tak sometimes yang Hanif doubt diri sendiri macam aku boleh buat ke ni? Faham. Okay, kalau cerita pasal doubt ni memang yelah, I think that benda tu is tak ada nak kata biasa, tapi we as a student daripada fasa kita, daripada junior sampai ke senior, year 1 sebagai year 4 ni memang banyak benda yang kita akan hadapi, dan banyak benda lah. Sebab even kalau kita nak cakap kan, dalam kita punya proses pembelajaran ni, kita daripada sekolah rendah betul, sekolah rendah, sekolah menengah, asasi, dan sampailah masuk ke degree ataupun uni life kan. So, semua fasa tu dia ada ujian-ujian dia tersendiri. Kalau kita nak flashback kan, kita SPM dulu macam mana kita belajar, kita punya struggle untuk SPM kan. Kita dulu pun pernah tak, kita ni boleh ke nak dapat SPM ke, kita ni boleh dapat full flat ke asasi kan. Benda-benda macam tu actually benda yang soalan biasa yang kita tanya diri kita sebab kita nak capai benda tu. Okay. Jadi sama juga in uni life. Saya memang tak nafi, memang kita dalam masa uni life memang banyak benda yang kita akan hadapi. Which is daripada year 1 sampai lagi 4. Macam awak, Alia dan juga Fatih pun masih lagi year 1 kan. Jadi mungkin sekarang ni Alia dan Fatih ada rasa macam kesusahan dengan year 1. Mungkin nak mesti nak belajar dia kan, rasa macam ni election not kan. Banyak sangat. Kan, fire tu. American and Delta ni sleepers kan. And then bila masa itu nanti rasa banyak lagi, makin banyak. Dia tak berkurang. Masa year 3 ni dia biasa dia lain pula. Clinical pula lah. Dia masih tak praktikalkan benda tu. So benda-benda macam tu memang dia ada ujian-ujian dia tersendiri, dan buatkan kita akan tanya, kita ni sebenarnya boleh ke kan nak hadapi benda ni. But that persoalan perlu datang dengan preparation lah. Bila kita ada that soalan, bermaksud kita sebenarnya alert dengan kita punya kebolehan atau kita punya takat ataupun taraf pemikiran kita. Maksudnya, okay, kita tahu ni kita nak exam mungkin lagi beberapa bulan kan. Okay, bila kita ada that question, even Hanif dulu pun doubt tu macam SPM ni lagi 3 bulan je ni. Aku ni kena share balik SPM je ni juga kan. Macam even dulu pun Hanif atau Form 4, Hanif bukan student target pun. Student sura A ke anything kan. Memang kita ni jenis yang turun naik kan. So orang tak boleh nak target kan. So cikgu-cikgu tak target pun terpaksa. But the thing is, Hanif memang ada that persoalan. Waktu tu kita tengah PKP, waktu cuti kat rumah kan. Cuti dekat rumah. So macam Hanif tanya dia ni, macam ni SPM aku dah nak habis Form 4 ni. Nak masuk Form 5. And then nanti beberapa bulan lagi dah nak SPM. So macam aku ni boleh ke? Sekarang ni aku punya chemistry dengan AdMed ni masih lagi fail. So that persoalan tu kan buatkan kita rasa macam apa yang aku perlu lakukan. Maksudnya kita ni boleh ke? But first thing first, bila kita ada that persoalan, kita kena ada mindset juga yang everything ada possibility. Selagi ada that possibility 1% pun, tapi still there. Maksudnya ada that possibility untuk dapat. Walaupun kita rasa kita ni macam kemungkinan untuk percaya tu macam rendah kan. Kita rasa macam sikit sangat possibility ni. Tapi still lagi ada. Maksudnya kita masih lagi boleh. So kita boleh pilih sama ada nak kita nak terus give up ataupun kita nak percaya dengan kemungkinan tu dan kita nak usaha. So, kita kena ada mindset untuk kita try walaupun kita rasa kemungkinan tu kecil. Kan? Kemungkinan tu sikit. So, bila kita pilih untuk try, Hanif try lah. Maksudnya Hanif, walaupun Hanif rasa macam
apa ni, fail at bad chemistry. So, saya at pasal A. Tapi Hanif still lagi try untuk berusaha. Maksudnya try lah buat anything kan. Beli buku nota tebal-tebal semua kan. Try baca walaupun tak tahu sebab dulu macam macam tak fokus dengan belajar. Asyik mau pergi sana sini lah. Macam-macam belajar itu ini kan. So macam kita try waktu KP tak tahu nak buat apa. So dekat rumah try lah. Belajar sikit-sikit kan. Buku tebal-tebal, belajar. And Alhamdulillah, benda tu membuahkan hasil. And bila terbukti, bila macam Allah rezekikan dapat straight A untuk SPM macam rupanya benda tu berlaku macam walaupun rasa possibility sikit tapi kemungkinan tu berjaya berlaku. Bila benda tu berlaku kan, hanya macam dah ada satu mindset lah, macam don't ever give up. Maksudnya walaupun masa kat uni life sekarang ni, as a gentle student yang mungkin banyak cabaran-cabaran dia, jangan pernah give up. Okay. So walaupun rasa macam Hanif dulu pun rasa macam lambat lah compared to kawan-kawan yang lain mungkin dalam praktikal kan, orang lain laju hand skill dia kan, tapi Hanif macam lambat sikit. So macam rasa macam boleh gini, tapi kita dah ada mindset, tak apa, try je, follow the flow, try your best, insyaAllah. Dan Alhamdulillah still lagi berjaya, tak boleh sikit, dia wanita tu kan. So hilang dedak tu akan ada, tapi kena ada mindset untuk tak give up dan kena try. Maksudnya jangan give up. Okay. Seterusnya Hanif, bila dah masuk clinical year ni kan dalam dental ni, okay, apa perbezaan yang ketara nak dibandingkan dengan waktu year 1? Perbezaan ketara, saya ketara lah. Which is kita nak prepare the pre-clinical and also the clinical year. Which is macam Hanif mention dah tadi kan, kalau pre-clinical ni it's more like kita belajar theory. Sebab kita baru nak introduce ourselves dengan syllabus yang kita nak belajar basic sciences and about the ni lah, basic dalam dental ke, basic dalam medical ke. So benda tu kita belajar year 1 itu. And perbezaan yang ketara juga, kalau year tu dulu kita buat dekat patung. Tapi sekarang ni masuk clinical year dekat real patient. So kalau on every patient tu kita ada responsibility kita kan. Kita ada tanggungjawab kita macam mana kita nak make sure apa yang kita buat tu good for patient. And kalau kita buat mistake, kita bukan buat mistake on patung dah, on the real patient. So dia punya tanggungjawab tu memang lagi besar. So memang nak katanya but the thing is bagi Hanif lagi suka clinical. Itu lebih sebab apa? Sebab yang orang lain memang akan untuk jangka masa yang panjang. Dia pun akan memang sampai kita punya career lah kena hadap dengan relation. Betul-betul lah. Tapi the reality lah. I like the reality. Sebab kita cara sendiri kan. Bila untuk dentist, tak jadi apa, tak jadi dentist kan, tak jadi dental kan. So macam dentist satu buat benda tu. So Hanif lagi suka the practical thing. Teori tu memang kita lebih belajar. Sebenarnya in term of like macam mana kita belajar tu berlainan. Dia bukan sekadar slide thing and then exam kan. Dua-dua satu kita akan stress sikit. Tapi dia melibatkan practical tu macam lagi interesting tau. Macam kita apply the knowledge. Kita bukan sekadar belajar sekadar. So Hanif suka that part lah. Macam kalau masa clinical ni memang tu tak akan like all yang kita belajar yang kita pakai dia patient check. So ni pun satu benda yang mungkin orang tak tahu regarding dental punya life kan. Ni bias sikit dekat dental lah sebab saya dental student kan. Tapi ni lah which is dental life ni dia susah sikit dekat degree. Ya. Saya tak kata medical tak susah tau. You have the 5 years kan untuk belajar all the theory yang saya banyak ni. You ada banyak killer disease dalam medical. Tapi dental ni kita akan belajar basic science, basic medical waktu U1 itu. Still lagi akan belajar. Tapi bila masuk ke community E4 tu kita akan fokus on dental kan. Tapi nak katanya kita dah sebenarnya practice the real life of dentist dalam dental school. Kalau medical ni dia punya real life ni kat mana? Yes, nanti medical student waktu tu dia akan buat everything yang ada skill practical. Okay. Kalau dental ni memang kita akan buat benda yang sama dalam clinical phase. Inilah perbezaan. Tadi kita nak comparekan clinical. So clinical dia more practical. So orang-orang yang suka practical ataupun suka hands-on ni memang dia punya clinical lah. Dia akan feel much better lah. Really clinical. And soalan tadi just compare kan? Kan ada soalan lain. Tapi kita ramai soalan. Okay. Sekali lagi, which is kalau clinical ni juga adalah nak kata kesusahan dia, kita bawa satu tanggungjawab yang lebih besar. Kan kita dah dalam satu fasa kita ni treat real patient. Bila kita treat real patient ni, yang saya mention tadi, mistake yang kita buat tu on real patient. So dia punya pressure tu is a bit different. Cuba bayangkan kita nak kena first time
inject LA, local anesthesia, iaitu bius untuk knowledge apa ada study bius yang kita bagi besar. So bayangkan nak cucuk orang ni first time ni. So bayangkan korang jadi patient saya. Pasal saya first time korang takut tak? Korang takut, saya pun takut, saya pun takut. Tapi memang benda tu nervous lah kan. Kita tak baik. So memang first time tu memang getar lah yang kita kan. Sebab benda yang first time ni memang is actually something yang kita kata ujian kita move to the next phase. Kan? Sekali benda yang kita buat first time kan. Contohnya kalau hari ni Alia first time jadi graduate. Walaupun Alia mungkin dah sakit kan. Tapi Alia still lagi choose untuk buat. Kan? Still lagi choose untuk dimulai kita pada hari ni. So betul macam ni. Actually bila kita buat something kita takut, kita akan blowkan diri kita. Sebenarnya juga clinical tak bila dengan akademik balik. Bila kita masuk clinical phase ni, bila kita kena buat first time. Kita akan balik mana-mana kita akan try for the first time. So macam semua benda tu kita akan rasa that ketakutan dia punya nervous semua kita akan lalui lah. And then daripada segi kita dengan doktor pun mungkin doktor klinikal ni garang sikit kan. Kalau compare to klinikal sebab klinikal ni macam lecture je. So tak besar sangat. Tapi klinikal ni mungkin everything yang kita buat dalam klinik tu kalau tak kena je mungkin kena marah. Tahu-tahu pada accident UFO sekarang kan. Lagi yang tak tahu. So benda tu macam benda ni setiap awal dah tahu. So doktor boleh expect kita dah have that more knowledge lah. Maksudnya kita dah well understand apa prosedur yang kita buat. So kita pun nak kena make preparation lah. Well, better preparation compared to pre-clinical. Kalau pre-clinical function exam, practical je kan. Tapi audit patient kita kena practice, kita kena well prepared jugalah. Sebelum masuk klinik, kena baca dulu apa kena buat prosedur ni. Kena buat macam mana. Supaya doktor tanya, ini kita boleh jawab. So dia punya preparation pun kena well better lah. Okay. So itulah sikit sebanyak berkaitan dengan pre-clinical and clinical. Betul lah juga Fat. Betul lah juga Hanif kan. Macam kalau orang tu dah jadi specialist pun, mesti dia akan ada first time dia juga kan. Betul. So since Hanif sekarang dalam clinical year, mesti dah jadual Hanif PEP. Tapi you still have time untuk volunteering, jadi MPP, and as a life of content creator tu. So macam mana Hanif boleh balance your jadual, akademik dan non-akademik? Okay, terima kasih Alia for that question. So, benda ni macam benda yang ramai kalau orang tanya kan, macam mana time balance dia punya workload lah ni. Akademik lagi, bukan lain lagi. Sekarang ni pun dia buat TikTok boleh podcast lagi. So, macam benda-benda macam ni, actually I just doing what I love to do lah sebenarnya kan. Macam content creating semua tu. So, benda tu macam just lah. That's how I release my stress. So, for me lah, bila nak cakap pasal manage masa ni, the first thing yang kita kena understand is about kita punya priority. Dan kita kena tahu priority kita kat mana. Sebab kita as a student, apa priority kita dulu? Yes, of course. Academic lah kan, study. So, kita dah buat mengenai yang priority kita first adalah academic. Sebelum lain kita nak jam balik, we need to put all of them to be the center place lah, center and priority lah kan. Jangan bila kita join ni, kita abaikan kita academic sampai flop. So the thing is for me, and cara kita study pun bergantung pada orang-orang kan. Macam setiap orang ada cara dia yang berbeza. Berlainan. So macam bagi Hanif ada cara sendiri yang mungkin Hanif nak share macam ni mungkin tak tahu orang lain boleh ke tak. I mean, benda ni sebenarnya juga sebab Hanif ni jenis orang yang kalau akademik ni macam last minute sikit kot. So kita tak nak advise orang last minute. So Hanif tak apa advise orang tu last minute. So tapi Hanif memang tak last minute sikit lagi. Dan ni kalau study under pressure, kalau korang sendiri pun, kalau study under pressure kan much macam like more effective kan. Tapi the thing is apa yang Hanif letakkan, sebab mungkin bagi orang, dia ada susun macam fix jadual dia tahu macam dia ada susun. Kita lah hari ni, hari ni je tak boleh follow sangat sebab when I involve balik sangat kerja, even macam tahun lepas pun ni involve SPKP kan. Bila naik jenis MP tu macam dia punya commitment tu agak luar biasa lah sebenarnya nak kena tidur esok kan. Macam kalau uteri dulu dia punya experience ni macam agak dia sikit sebab satu lagi kalau nak tahu sekarang ni dalam tender satu kali sebenarnya dia ada buat sedikit sikit kita nak ada first scratch which is sepatutnya year 3 ni sepatutnya is honeymoon year actually untuk tender sedikit which is dia baru nak adapt dia punya clinical life tapi kita orang dah jadi naik sikit sebab kalau sebelum ni requirement untuk dental contohnya requirement dental ni macam ni ada macam penetapan berapa gigi macam 15 gigi ke macam pergi 10 gigi ke satu lah
So macam sebenarnya dia letakkan year 3 before year 5 tau requirement. Tapi sekarang ni dia compactkan year 3 and year 4 sahaja. So dia jadi 2 tahun. So bayangkan requirement yang banyak-banyak tu kan. Sepatutnya year 5 habiskan. Tapi dia jadi year 4 je. Kan? So dia punya banyak lah kan. Macam memang pack gila waktu year 3 macam sama kami semua full everyday. So bila Hanif jadi LDP waktu tu juga, sebagai LDP juga, bila kita nak kena pergi swab kan banyak kena ada ke Penang. Kan? So bila pergi Penang, Sabtu kan, Sabtu macam pergi sahaja, balik malam tu. Even kadang sampai pagi. Pagi Ahad tu sampai, terus clean. So benda-benda macam tu macam dah jadi first tu agak macam jet lag sikit lah. Macam tak tiba-tiba jet lag kan. Tapi macam agak chaos lah juga. Rasa macam penat juga lah. Tapi lama-kelamaan dah rasa biasa. So dia punya nak katanya dia punya penat tu pun agak different lah sebenarnya. Bila kita choose this way lah. Which is dia choose untuk jadi orang yang busy sikit kan. Dia tetap jadi involve persatuan lah macam-macam lah kan. Tapi the thing is priority kita, which is jangan skip the clinic kan. So bila kita choose untuk tak skip the clinic, whatever I do, Hanif kena make sure waktu clinic tu Hanif ada. So saya kira kita pergi balik hari ke, pergi KL balik hari ke, buat je lah. And memang beberapa kali lah Hanif buat Penang KL ni balik hari je. Macam balik Kedah, tak ada balik Kota Baru ke kan. So macam dia punya struggle tu agak lain lah. Tapi Hanif bukan nak kata suka memenatkan diri, tapi Hanif nak belajar more thing. Hanif rasa macam peluang kat universiti ni susah nak dapat kat luar. Tahu tak? Bila kita dah kerja nanti kan, kita macam boleh ke nak dapat peluang rasa macam pengalaman macam ni? Susah kan? So Hanif rasa macam rugi lah kalau tak deliver. So bila Hanif macam untuk involve, dia datang ada tanggungjawab lah kan. Macam kita masa. So back kepada yang kita mention tadi, which kalau orang mungkin dia ada fix jadual dia, setiap hari nak kena study bila, nak kena study pukul 9 sampai 10 kan. Hanif tak ada that fix jadual, tapi Hanif akan susun lah my priority, and Hanif akan make sure setiap hari tu akan ada beberapa minit ataupun at least beberapa minit kau kena study. Jangan buat benda lain. Satu lah. Okay, walaupun susah macam rasa macam saya juga nak follow kan, tapi at least a day tu you learn something lah. Just jangan tak belajar langsung gitu lah. So bila Hanif walaupun seminit 2 minit ke buka iPad kita balik ke, tapi at least bila buka tu macam okay, this is some fact yang mungkin beneficial untuk clinical kan. So ni nak jumpa patient, nak buat tampal gigi ni, so baca sikit lah. Ketapan macam ni untuk pastikan tampalan tu okay, tak tercabut, tak apa dah tercabut. So macam tu lah, bila ada that some info sikit tu okay lah. Macam dia okay, cukup lah. Tapi waktu exam janganlah. Waktu exam rasa dia habis kan. Tapi waktu exam please study sikit tak. So yelah, at least ada something lah. Ada kan. Tapi pastikan kerja dengan dia pun kena dia jugalah. Kalau sekarang ni kan, supaya lawan kapan involve dalam any program. So kena tahulah what is your load, dia punya timeline dia. Kena tahulah what to do. Dan nanti memang buat sheets lah. I prefer sheets sekarang ni. Takkan sheets is much safe lagi lah. Dan juga kalender. Ni memang guna kalender lah untuk arrange my schedule. Sebab takutlah tersetting. Sebab sekarang ni memang apa-apa kena tengok jadual tu. Kalau ajak makan tu, tak boleh je ada podcast. So macam kena make sure kita sesuai dengan priority, and kita tahu apa yang kita kena buat. Maksudnya jangan kita ambil take something lightly lah. Contohnya any tanggungjawab lah. Nak change session kan, certain ataupun jadi jangan lagi. Contoh hari minggu depan tak akan present ni, hari Khamis. So take note siap-siap dalam plan dia tu, Khamis aku present. Aku akan bagi presenter. So tak adalah tiba-tiba Khamis aku present out. Itu letak orang plan ni lah. Benda-benda macam tu actually give negative pressure towards people kan. Kau ni inform dia, tapi akademik pun tak jaga. Benda-benda macam ni pun macam bagi Hanif, bila Hanif well aware dengan benda tu kan, Hanif ada that pemikiran dia macam kalau aku tak benda ni, akademik aku slow, aku fikir ni akademik tak jaga, lepas tu nak macam satu itu juga. Bila ada that mindset, kita akan ada that fear of tak buat benda ni lah. Maksudnya jangan kita abaikan. So itu pun benda yang bagus, kita ada awareness tentang kita tanggungjawab lah. Maksudnya dengan abaikan. Okay, so daripada segi yang relationship tadi pun apa yang buat is to do list lah. To do list ni penting kan, sebab kadang-kadang kita banyak benda sangat kan. So especially bila kayu, sebab ni kita tu tak ada sangat kan. And tapi masuk clinical ni memang kena guna sebab you nak handle patient. Contohnya macam saya nak kena contact patient, nak kena update patient lah, nak kena contact patient.
So, benda macam tu, kalau kita lupa, benda tu akan jadi sependek nanti dan akan membebankan kita dan kita akan support orang lain juga. So, make sure kita ada list priority kita and kita kena tahu lah, kita kena well aware dengan apa tanggungjawab kita. Okay? That's all good. Bila Hanif cakap Hanif join macam-macam benda ni kan, mestilah ada time yang stress kan. Okay. Dan nama pun student kan, memang tak boleh lari dengan stress ni. Okay, so macam mana Hanif buat untuk cope dengan dia ni, dan ada tak secret method yang boleh kata efektif lah? Secret method Okay, kalau nak cakap pasal stress ni, memang I think life as student ni memang stressful lah sebenarnya. Tapi itulah nak katanya, bila kita kerja nanti stress ni lain juga. So dia punya stress tu tak habis-habis tau sebenarnya. So itulah macam mana actually kita cope dengan dia punya stress tu kan. Macam nak kata secret method tu tak secret pun. I think mungkin orang lain pun ada buat juga kan. Macam Abang Hanif mention, bila Hanif stress ni actually macam kelakar nak cakap, tapi Hanif selalu macam kalau stress kan, dia ada masalah yang banyak sangat, Hanif akan take break. Break macam mana dengan tidur. Kalau korang nak buat apa? Sleeping is the best cook. Yeah, sleeping. Ni kena keluar jalan-jalan. Jalan-jalan. Betul juga, healing. Sekarang kan trend healing kan. So macam betul juga. Buat something yang mungkin badan angkat. Tapi Hanif macam prefer untuk take a break dulu, macam at least take a nap kan. Macam, sebab bila kita stress, actually apa yang buat kita stress tu benda-benda yang kita rasa problem yang ada dalam kepala otak kita yang buatkan kita macam serabut sangat kan. Kita tak boleh nak fikir the solution lagi. So why not kita take break dulu, macam kita ambil lah tidur kejap kan, sejam 2 jam ke setengah jam ke, tapi rehat dulu. So bila bangun tu kita fikir macam mana kita nak stress, macam mana kita nak stress, macam mana kita nak solvekan that problem. Tahu tak, I mean benda yang stressful ni memang kita tak boleh nak buat lah as a student kan, especially bila exam kan. Memang banyak benda yang akan stresskan kepala otak kita. So macam mana saya kata ni, buat something yang kita boleh take break. And satu lagi is about our mindset juga kan. Sebab benda ni psikologi. Walaupun kau orang kata macam psikologi ni macam not really kan, ni saya kata, tapi actually benda tu mainkan peranan sebenarnya. Macam mana kita berfikir, macam mana kita menerima ujian dalam hidup kita ni kan. The stress pun bergantung kepada macam mana kita terima problem-problem dalam hidup kita. Sebab the thing is, bila tak relate sikit dengan dia agama kan, bukan dah sikit orang. Tapi the thing is, Islam sebagai satu cara hidup, Islam keadil kan, keadil satu cara hidup kita sebagai Muslim. So the thing is, bagi Hanif, macam mana Islam adapt dia punya lifestyle itu sangat bagus sebenarnya. Which is, bila kita ada tempat pergantungan kan, macam mungkin agama lain pun dia ada kepercayaan dia sendiri. Tapi we as a Muslim, kita ada kepercayaan bahawa Allah kan, Allah yang ada dengan kita kan. So the thing is, bagi Hanif, cara kita bergantung dengan Allah pun akan affect cara penerimaan masalah-masalah hidup kita. So sebab apa? Sebab stress tadi yang Fatin tanya tadi related dengan problem yang kita hadapi lah kan. Takkan tiba-tiba stress tak ada problem apa, tiba-tiba stress. Korang berexperience macam tu tak kan? So saya akan ada masalah lah kan. Kalau life as a student ni, kalau you want support, dah stress ni. Nak cook Kalau you ni masalah, nak cook je lah kan. Macam kita dapat asasi macam dia punya lifestyle tu different kan. Even sekarang pun mungkin kita tengok fokus orang lain tengah study kita tak. Okay, dia punya nak kata ni macam mana kita nak tukar lifestyle tu pun akan stresskan kita kan. So benda-benda macam tu actually akan affect kita punya macam mana kita nak adapt. So the thing is, macam Hanif back kepada kepercayaan kepada kita punya Islam tadi kan, which is bila kita ada tempat pergantungan kepada which is Allah lah kan, kita as Muslim. So bila kita percaya bahawa Allah ni ada dengan kita kan, so bila kita nak buat anything pun kita akan fikir, okay, kita dah tahu which is Islam ajar dunia adalah tempat ujian. And especially memang dunia ni tempat ujian. Kita tak nak nafikan benda tu. Allah ciptakan dunia ni memang untuk ujian kepada orang-orang beriman kan, supaya dekat akhir hari untuk dia bagi syurga dan sebagainya, neraka. So the thing is, bila ujian, bila kita percaya bahawa tempat ni ujian, so basically bila benda yang kita hadap kat universiti ni pun kita akan just macam
oh ni is part of ujian yang untuk aku, Allah uji aku. So bila kita percaya setiap ujian tu ada hikmah dia kan. Kita percaya bahawa setiap ujian ada hikmah dia. So bila kita fikir, ni pun kita back psikologi tadi, cara kita fikir oh ini sebabkan ujian ni ada hikmah dia. Tak relate pada self grow. Bila ada ujian kita akan jadi macam mana mention tadi. Bila kita ada ujian tu adalah cara kita grow kan. Bila masalah-masalah yang ada di kita memang kita akan tu cara untuk kita improve diri kita. So kalau nak tanya ni kan, daripada year 1 sampai year 4 ni memang banyak stress je kan. Sampai korang nonton cara banyak kepala buat stress sangat. Tapi memang stressful lah. I mean akan ada masa memang waktu kita stress tu kita hadap sendiri pun tak boleh nak advice kata oh kalau stress terus fikir hikmah. Terus fikir ada something ni, something good behind that. Actually Hanif pun kalau waktu ada ujian atau problem yang Hanif face dalam hidup, Hanif pun stress juga macam pada bilik tak tahu apa, dia pun rasa lost. Benda tu benda I would say benda normal sebenarnya. So untuk orang kat luar sana jangan rasa macam, untuk korang pun jangan rasa kalau kita rasa macam lost kan, kita daripada kita follow jatuh betul pun kita rasa macam kita pun rasa macam tak dapat everything. Hanya selalu rasa benda tu lah ini waktu tu, especially waktu jadi MVP juga macam gila, macam tak nak buat semua dia. Benda ni pun orang tak suka ujian. So macam benda-benda macam tu memang akan buatkan kita akan ada dalam satu fasa kita rasa macam nak stop buat everything. So itulah waktu yang Hanif tidur. Waktu tak boleh ni, take break, tidur dulu, esok plan balik. So Hanif ni kalau macam mana, dia pun one of the thing kan, Islam kan macam Azhar juga kita sentiasa perbaharui niat kita kan. So macam everyday pun memang kita kena kena baik perbaharui kita punya semangat balik. Maksudnya apa buat benda ni sebab apa? Satu lagi inilah sebab reason kita berjaya sekarang ni. Korang tu sendiri kan masuk sini belajar nak tidur tu sebab apa? Sebab nak jadi berjaya, nak buat ayah kan. Sebenarnya reason macam tu kita kena remind diri kita selalu. Kena selalu untuk tanyakan diri kita kenapa kita buat benda. Kan? Semua nak berjaya, korang pun nak berjaya. Tak ada orang tak berjaya. Semua nak bangga kemak ini. So the reason tu boleh jadi one of satu semangat lah untuk kita pack. So macam Hanif bila hilang semangat, dan bila nak semangat balik tu, macam Hanif different sikit. Tiba-tiba rajin ke masuk bilik kan. So one of the way Hanif actually cope dengan stress and macam mana Hanif nak renew balik energy. Bagi Hanif bila Hanif masuk bilik kan, Hanif rasa macam dia aku dah cantik ni. So semangat balik nak buat benda. So standard lah kan, kita kan selalu ada motivation kan. Kadang ada, kadang tak ada. So bila tak ada tu take break sekejap, memang akan rasa lost. Bila ada balik that motivation, buat je. Tapi I would say that benda yang paling penting juga is actually discipline over motivation lah sebenarnya. Untuk orang yang ada disiplin, Hanif kata Hanif disiplin lah sebab Hanif pun macam ada turun naik jugalah kadang-kadang kan rasa macam ni projek dah macam ni, tiba-tiba tak nak buat dah, tiba-tiba ada semangat nak buat benda baru kan, tiba-tiba tak ada hilang semangat dah. So macam benda macam tu susah juga sebenarnya. Tapi mungkin ada orang yang dia berdisiplin tau. Ada orang yang memang dia follow je betul-betul. Dia macam ada fix. Hari ni macam ni, dia follow macam tu. Setiap hari pergi gym dah. Setiap hari buat konten lah. Ni tak ada macam follow juga motivation kan. Ada semangat sikit buat lah. Sebab kadang penat kan. Clinical lah. Jadi pun kita as a clinical. So dia macam penat jugalah. Sebab everyday kan balik clinic pukul 5. Dan orang apa. So macam benda-benda macam tu akan affect jugalah kita punya harian. Pada thing is bila ada semangat ni memang Hanif akan buat lah. Hanif akan buat secara untuk push dia ni untuk balik kepada semangat yang Hanif dah letak kat ataupun azam, reason kenapa nak berjaya and so on semua. So itulah sebenarnya kan tak berlalu kan. Ya, sebenarnya stress tu dia tak melambut kita pendam. Kita sebenarnya cakap pasal pendam pun okay, terima kasih ada sebab ni lah kita nak bershare tapi tak teringat tadi which is kena ada support system juga. Like selain daripada bergantungan kepada Allah, which is kita bersedia setiap ujian hikmah, kita kena cari support system juga. Especially ada pun jenis solo study juga. Solo event solo dulu pun orang cakap solo lah. I mean I'm doing study semua solo, tak ada orang lain study pun. So macam benda tu bagi Hanif rasa macam efektif je daripada sekolah dengar sampai sekarang kan macam self study ni jenis study sendiri lagi tak tahu kena ada prefer study group. Sebab Hanif ni jenis visual sikit. So Hanif kalau dalam lecture Hanif tak pernah ingat sangat pengen belajar. Walaupun kita fokus macam mana kan, kita akan belajar benda tu tapi nak ingat tu macam tak berapa sangat. So Hanif ni jenis yang baik
satu bilik baca sendiri. And Hanif akan buat macam satu lagi nota. Kalau nota ni korang selalu buat nota ke? Siapa nota? Ini tak suka buat nota. Tak suka buat tulisan. Cantik. Ha? Tak. Saya apa tapi Hanif suka buat satu. Tak adalah nota. Dia macam satu mind map. Simplekan that thing. Hanif suka benda yang organized sikit. Kan kita belajar kan banyak benda sangat kan. So Hanif macam prefer untuk organizekan benda yang Hanif belajar. Okay, so topik dia bawa dia adapter. Macam ni. Just untuk simple je lah supaya Hanif faham. Okay. So bila Hanif tengok balik mind map tu, simple je. Tapi bila tengok balik, ini benda yang aku baca lecture, dia ada benda-benda dia. So that orang kita just baca dalam lecture lah. Tapi untuk simplekan dia organize the info tu, Hanif pakai tulis sikit lah. So supaya dari mind map tu kita tengok kita akan ingat. Sebab otak kita ni actually function dia, kita tak boleh nak ingat everything. Dia macam hafal Quran tak? Sorry. Bukan sikit orang lah. Tapi bila hafal Quran ni pun one of the way is kita hafal macam mana pun. Juzuk pun. Tapi kalau kita tak apa macam ni? Kita tak berusaha. Tapi kita tak lupa tak? Kita tak mengulang lah. Tak mengulang ni. Sebulang kan. Bila kita tak mengulang, kita still akan lupa. So, juga dengan ilmu kita kan, apa yang kita belajar, kalau kita tak mengulang, kita akan lupa. So, that's why Hanif suka clinical sebab ilmu yang Hanif belajar tu, Hanif praktis kan. Maksudnya ilmu-ilmu yang kita ada tu, kita akan guna untuk buat kat patient. So, macam ni nak back tu soalan-soalan tadi kot rasanya kan. Berkaitan dengan macam mana belajar. Tapi still boleh lah info tu pun kan. Untuk pendengar-pendengar kat luar sana kan. Which is macam mana nak senang ingat ilmu yang kita belajar ni is supaya kita praktiskan ilmu yang kita belajar. Itu pun satu perkara yang penting juga. Jangan belajar sekadar untuk exam saja. Kan? Benda-benda macam ni actually contribute untuk stress juga. Kalau kita belajar dengan keadaan kita nak belajar untuk kita supaya kita rasa macam ilmu ni boleh guna ni untuk praktiskan. So benda tu pun boleh help kita untuk macam reduce stress jugalah sebab kita belajar tu dalam keadaan kita menerima ilmu tu bukan keadaan terpaksa. Kita belajar tu memang kita nak belajar. Okay, jadi back to apa tadi kita mention pasal ni kan. Lupa dah. Lupa dah. Tapi inilah apa kata ni. Stress tadi kan. Secret method tu kan. Kena. Ni dah ingat tak. Support system. Support system tadi. Yang mana penting juga lah sebenarnya. Bila masuk klinikal je, Hanif mula cari support system jugalah. Macam Hanif pun dengan kawan untuk tolong. Sebab once masuk klinikal, nanti parti pun dental kan. Mungkin ataupun audience mungkin dental student juga kan. Actually bila masuk klinikal ni, korang akan buat share dengan team, dengan kawan korang lah. Dengan clinical mates korang. Masing-masing akan ada peranan masing-masing untuk tolong masing-masing. So, korang tak boleh nak, kalau lagi dia cakap tu klinikal je. So, tak boleh nak solo sangat. Ni cakap tak boleh solo je. So, ada clinical mates yang membantu juga lah untuk kita waktu klinikal nanti contoh macam seorang ni klinikal ada partner tau. Sebab ada hari kita orang jadi operator yang akan buat patient, seorang ni jadi assistant lah untuk handle barang-barang. So kita orang bila doktor tanya, dua-dua akan ni lah bantu lah jawab soalan kan. So bila masuk akan bantu belajar. Contoh macam korang tengok patient, next procedure macam tu. So korang bila cepat ni lah akan tolong untuk terbaik kan. Sebab dunia tadi pun semua sistem juga. Bila ada stres, korang boleh juga lah ada orang pun minta pendapat ataupun nasihat kan. Hanif sendiri pun ada kawan-kawan yang Hanif like. Satu lagi ni orang yang macam tadi kan, Hanif cakap content parenting. Actually kan, benda-benda Hanif cakap dalam content parenting tu, actually it's about myself kot. Macam bila orang cakap, Hanif nasihat itu ni kan. Actually nasihat tu is simple macam pun cara Hanif advance myself. Bila Hanif fikir benda kan, Hanif ada masalah kan. Hanif stress, Hanif kita berhidang nak sipong apa ni. Hanif buat content creator je. Actually branded competition kita tak ada. So itu antara benda yang coach juga in my uni life lah. So sebab siapa benda. Okay. Sedilah kawan juga. Okay. Betul, kita tak adalah boleh sorang-sorang kan. Macam mana pun kita akan hidup dengan orang lain juga. So sepanjang Hanif study ni, ada tak unforgettable moment yang memberi impact dalam hidup Hanif? Unforgettable moment Okay, so actually banyak je unforgettable moment ni. Sebab Hanif rasa macam dalam 4 tahun Hanif duduk kat sini, macam banyak benda lah Hanif try. Daripada kalau U1 itu dulu Hanif banyak try as live performer lah, sebagai MC lah. Dan sekarang lebih kepada
kepada kepimpinan. So Hanif rasa every perkara yang Hanif cuba is benda yang unforgettable for me. Which is Hanif cakap tadi kan, benda-benda yang first time Hanif try kan. Kita tak pernah jadi MC ni. Ataupun tak pernah join kepimpinan kan. Jadi Hanif try. Push myself, masukkan dalam that circle. Ataupun keluar daripada comfort zone. So benda macam tu memang Hanif takkan lupa. Especially macam, itulah nak katanya mungkin Allah dah sesuaikan. Hanif pun tak plan pun nak cari APP ke apa kan. Tapi tak tahu lah. Hanif pun cakap, mana aku ni je APP kan jam. Tapi disebabkan 1 tahun bersama APP kan Hanif belajar a lot of things. Dan Hanif takkan lupa lah Hanif. Bila masuk APP ni banyak benda kena first time buat. Faham tak? Dia macam dia punya bidang kuasa tu agak luas. Tanggungjawab pun agak besar. So dia push diri kita ni untuk ke depan. If you ask me kan, Hanif, kalau lah you invite Hanif waktu Hanif mungkin 5 years ago kan, Hanif akan reject this podcast sebab Hanif tak ada confident ataupun tak ada keberanian talk ataupun untuk kongsi ataupun tak ada kemahiran untuk bercakap macam ni. Tapi the thing is 1 tahun yang Hanif join ataupun mungkin disebabkan perkara yang Hanif join before this, especially waktu MSR dulu pun Hanif kadang-kadang ada performance kan macam kau tahu hari last validasi tu kan. So Hanif pun buat sembahyang, buat perasaan tak apa lah. Tapi itulah every perkara yang Hanif lakukan tu memang buatkan Hanif jadi diri Hanif yang hari ni lah. So Hanif, I would say that banyak benda yang bantu Hanif untuk grow. So benda yang bantu Hanif untuk grow ni sangatlah unforgettable for me. So nak katanya kalau it's more like to be macam eventful, Hanif nak cakap macam pengalaman secara spesifiknya mungkin in term of Hanif join perkara-perkara yang ada kat industri lah. Macam nak join banyak benda lah. Kalau event-event kan, Hanif join sebagai nasyid lah, sebagai penyanyi lah, sebagai pemimpin, sebagai orang parlimen mahasiswa. So benda tu macam Hanif tak pernah expect sebenarnya masuk inilah kan. Hanif tak pernah expect Hanif buat benda tu. So, benda tu bagi Hanif sangatlah unforgettable. Dan kalau nak kata clinical life pun, Hanif banyak juga lah spend masa dengan kawan-kawan ni. Macam benda-benda macam tu buat kita tahu kan macam kalau korang tanya ni, latest tu dia cuti bila? Orang tak ada cuti kan? Macam, ni make sense kat sini, PPSK balik kan? Medical dengan data ni macam nak balik. So macam susah lah dah ada cuti. Tapi kita orang tiba-tiba weekend, tiba-tiba kat Genting. Tiba-tiba kat Penang. Tiba-tiba banyak benda tiba-tiba kan. Tapi benda-benda macam tu, hangout dengan kawan pun unforgettable juga lah sebenarnya benda yang actually help us untuk release sekejap. Walaupun pergi Penang tu dalam keadaan esok ni ada klinik. Tapi tak apalah, enjoy the moment. So ni belajar je lah. And then apa lagi? Banyak lah. I mean, yes, betul. Ini karakter development tu sangat banyak. I think kalau you guys nak tanya pakai advice, jam je. Happy plus. Yes, betul. Selagi ada, macam je. Tapi it's come with tidak kena ikut management sometimes. Macam ni sudah record sector. So, bila ni kami podcast hari ni pun saya lupa. Dapat invitation kan. So macam benda-benda macam ni lah. Hari pakai ingat lah. Ni dah grad ni. Betul, ada banyak benda. Banyak benda. So korang carilah experience yang mungkin okay? Ya, lepas tu melalui banyak momen-momen. Okay, banyak momen-momen yang Hanif lalui kan. Okay, so kalau diminta untuk describe life as a uni student lah kan, dalam 3 words, apa words tu dan kenapa? 3 words Okay, ni pun antara soalan yang mungkin saya rasa tak tahulah ni cakap these 3 words will be like cliche ke apa kan, but the thing is this is the reality lah. I mean 3 words yang ni pakai sebut ni this is the reality yang ni belajar, which is firstly we have to grow. Even tadi Hanif mention grow kan, tapi actually memang I think that compare to sekolah menengah asasi and uni life yang antara tempat yang banyak benda kita cuba benda yang baru. Macam yang cakap tadi kan, join ni lah, even in the academic itself kan, dia lebih macam jelas lah. Dia macam lagi jelas apa yang kita nak capai. Kita belajar sekarang ni pun untuk jadi, kita dah tahu pathway kita, especially medical dengan dental lah. Kita dah tahu kita nak jadi dentist, kita nak jadi doktor. So bila kita ada macam obvious ataupun benda yang jelas, kita akan lebih ni lah, I mean dari segi belajar tu lebih efektif. And then nak kata tadi grow tadi tu kan, banyak benda yang kita boleh try. Sangat banyak opportunity kan
peluang yang ada dekat universiti ni yang kita boleh grow. Even dalam kita belajar pun, kita belajar dekat university life pun banyak benda yang kita akan belajar. Apa yang kita akan benda baru yang kita akan belajar yang buatkan kita ni akan develop critical thinking sebenarnya. So I would say that university life one kita ada grow lah. Sangat peluang untuk grow. So kalau orang lepaskan peluang untuk macam cakap tadi kan, tak ada ni lah, just datang universiti, belajar, balik bilik, dan tak ada buat apa-apa dah. So it's really something yang sangat rugi sebab dia tak ambil peluang untuk grow. Sebagai Hanif, selama 4 tahun kat sini, Hanif grow dengan sangat banyak lah. Sangat banyak benda baru yang Hanif belajar. Okay, itu first, grow. Second is, I would say, maybe adaptation kot. Adaptation. Sebab dia something yang, ni pun benda yang relate lah sebenarnya, 3 words ni kan. Dan satu lagi, mungkin dalam 3 words ni tak ada, mungkin orang expect, it's actually mungkin ada word tu happy ke, fun ke. Tapi semua benda tu dah ada dalam grow. Dalam kita nak grow ni, dia ada banyak benda. Ada kesedihan, ada kegembiraan, ada kesusahan dia. So benda tu, kesenangan pun ada dalam grow. Dalam kita semakin besar ni, kita belajar macam mana nak socialize dengan orang lain. Semua benda tu akan evolve dengan grow. So Hanif mention one word je, grow. Kan? And then second is adaptation lah. Dalam kita nak grow ni is how we adapt. How we adapt dengan university life. Which is kita akan adjust banyak sangat benda. Mungkin dulu kita ni seorang introvert. Saya Hanif dulu kan, mungkin seorang yang sangatlah, especially kalau sekarang pun dia punya trait tu still lagi ada. Kadang-kadang rasa dia macam penat socialize dengan orang banyak sangat. Jumpa orang sana sini, bersidang lah, apa yang mahasiswa lah, balik. Sebab tu Hanif memang, daripada dulu, Hanif year 1 je bilik orang. Tapi year 2 sampai year 4, dia seorang. Sebab kalau you ask me, memang Hanif seorang yang still lagi, dia trait introvert tu still ada. Jadi kalau balik bilik memang ada makanan penat gila, so Hanif macam take time untuk minta walaupun orang kata macam cringe ada. Jadi macam minta kan, macam perlukan masa untuk sendiri. So Hanif yang orang yang perlukan ada masa sendiri supaya Hanif boleh adjust balik. Supaya esok tu Hanif boleh bekerja dengan more efektif lah. So that's why adaptation penting. So supaya kita boleh adapt dengan keadaan yang mana bila kita ada masalah-masalah yang kita face kat universiti ni, kita kena tahu macam mana kita nak adapt lah. Dan juga mungkin sekarang ni kan, mungkin persatuan yang adik kita jual ni berbeza pasal serius model tu kan. Dia punya peluang atau bertanggungjawab tu lain sikit kan. Ini kalau korang macam ada universiti kan, nak kena handle program lah, nak kena organisasi event lah, nak jadi agent case. Sebenarnya benda yang kita akan belajar dan kita nak kena adapt. Adapt ni maksudnya kita nak tahu, ini tanggungjawab dia macam ni sebenarnya. Dan benda-benda baru yang kita belajar ni akan bantu kita untuk kita adjust diri orang lain. Untuk kita buat social skill kita, communication skill kita, leadership skill kita, semua tu akan berubah. So that's why adaptation penting. If we fail to adapt, dia akan yelah, even kalau kita cakap stress tadi tu kan, kalau kita fail to adapt dengan stress ni, I mean kita biarkan that stress to like burdenkan kalau tak kita ni, I mean buat yang kita ni rasa macam kalau contohkan kita biarkan sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, biarkan kita dalam keadaan depression. So benda tu akan negative impact lah dekat kita kan. Effect dekat diri kita akan flop everything yang kita do. Tak nak buat benda yang fun dah. So that's why adaptation is really important. Okay, itu yang kedua. And then yang ketiga adalah resilience. Dia macam boleh kan, tapi dia buat dia macam itulah nak kata, tak adalah tak fun kan. Tak ada fun, happy dalam kita. Macam cakap ni semua tak ada dalam group. Yang ketiga ni is resilience, is because after we dah adapt ataupun grow ni, kita akan ada that resilience. Jadi kita akan develop satu benda yang kita dah buat benda yang kita takut kan. So bila kita dah buat something yang kita takut, lama-kelamaan kita dah ada that keberanian ataupun confident. Jadi kita dah develop satu benda resilient lah dalam kita kan. Kita dah ada satu ketahanan. Kita dah mula berani untuk jadi moderator, untuk jadi MC, jadi panel, untuk jadi everything. Bukan satu hari je, that's your journey. Even nak jadi doktor pun nak ada keyakinan dia. Nak flip passion dia. Bayangkan flip passion tak aku. Sebenarnya nak sebut, korang kan nak cucuk kan. Takut. Korang pun takut juga kan. So,
kita as a ibaratnya in health professional punya bidang ni, kita kena ada confident. So semua benda tu dia akan ada resilience yang kita develop waktu kita dalam universiti lah. So that's why yang mention resilience ni. So betul lah pilih benda ni bagi Hanif. Sudah kurang ingat misal bosan Hanif ni ada pun tak ada benda faham pun. Tapi macam ni 3 benda ni penting supaya korang boleh bentuk diri korang jadi seorang yang bila korang grad nanti korang dah ada satu character development yang good, which is korang dah ada satu character yang buatkan diri korang nampak as a good dentist, a good doctor. Okay. So, sekarang kan kalau kita tahu musim konvo untuk USM kan. So, apa Hanif punya vision after you graduate and any advice for your juniors? Vision first kali bilang happy lah tengok KBC ni siapa practical ni. Macam silat sendiri kan. Sekejap je. Tapi itulah Hanif dulu pun Iwan rasa macam tu. Iwan kita orang grad. Buat lagi dah grad. Sekarang Alia dengan Fatih baru Iwan kan. Buat lagi ni. Tapi katanya masa ni sangatlah laju sekarang kan. Dia macam selit. Dia selit. Ibu ni dah grad. So, but for me, apa ni? Bila tengok orang kumpul tu antara satu benda yang buatkan kita rasa macam boleh ni insyaAllah kan. Tadi back to soalan. Vision. Okay, vision. Okay, kalau cakap pasal vision kan, actually dia pun antara perancangan-perancangan penting yang korang kena ada even dalam university life sekarang ni pun. Even kalau korang year 1 sekali pun it's okay untuk start planning your vision ataupun after grad. Okay. So Hanif ada satu pemikiran tau. Dia macam, okay, sekarang ni ramai kan dental student, ramai medical student kat Malaysia ni. Dan masing-masing akan grad on the same time nanti kan. So, apa yang akan membezakan kita dengan orang lain? Kan? So, this persoalan buatkan Hanif pilih juga untuk buat masa-masa dekat universiti sekarang ni. Even if you said that content creating kan, semua ni is actually related to my future planning actually. Sebab Hanif fikir, okay, sekarang ni cuba bayangkan dalam 1 tahun tu ada 1,000 dentist grad. Okay. And then 1,000 ni juga nak buka klinik. So bayangkan you punya competition tu So apa yang akan buat you berbeza dengan orang lain is maybe some added value yang you ada sekarang lah. I mean you punya karakter ataupun you punya skills dalam nak communicate dengan orang, you punya networking. Semua ni akan beri impact after you grad nanti. So that's why Hanif cari peluang kat universiti lah ni, Iwang yang ada networking dengan orang supaya benda-benda macam ni Hanif dapat gunakan after Hanif grad. Sebab Hanif ada, if you said a vision after grad kan, Hanif memang nak open my own clinic lah kan, my own clinic, but I want to make it different sikit, which is Hanif nak jadikan center, it's not only about dental treatment only. Hanif mungkin nak adakan dalam satu center tu akan ada macam tuition SPM ke, dia macam banyak benda. So kat bawah Hanif akan ada management yang banyak lagi. So Hanif perlu ada that leadership sekarang supaya Hanif boleh gunakan, boleh apply the leadership tu supaya Hanif boleh guna after Hanif grad ni. Okay. So bila Hanif ada vision macam tu, kita nak open klinik dan ada nak buat center. Besides that, Hanif nak buat benda-benda lain jugalah. Ada, bukan tak nak kongsi, bukan nak kekek, tapi ni antara benda yang mungkin tak tahu lagi nak jadi ke tak kan. Yelah, mungkin lain sikit lah, different tu klinik biasa. So that's why bila Hanif fikir, Hanif kena ada belajar sikit dengan dentist lain. So Hanif choose untuk content creating. So content creating ni, kita actually publish ourselves towards public dah kan. Bila kita create name ni, sebenarnya kita nak cari peluang juga. Peluang untuk kita ni lah, after kita create nanti, bila kita ada platform kita ada social media and so on. So di social media kita akan gunakan untuk share patient ke, atau kita nak promote anything yang ada, and kita nak share our knowledge. Sebenarnya macam tu, Hanif nak cari, that's why part of different thing yang Hanif nak jadi. Selain benda sebenarnya nak sikit lah sebab nak buat content ni, benda yang mudah juga. Dia bukan masa untuk editing. So kadang-kadang tak sempat buat. Sampai ni full sangat kan. Lah, tapi nak katanya, tapi sekali lagi ni lah. Dan one of the way is by going to juga Hanif dapat peluang untuk cari duit sendiri. Sebab we as a dental student, medical student ni, kita ada masa. Nak kerja buat grad pun tak ada masa. Kalau macam tu dah busy weekend. Weekdays mana confirm full. Habis hutang tak kata kerja malam. Kan?
Sangat penat. So Hanif rasa pada kereta je one film ni Hanif boleh cari duit, kumpul duit daripada sekarang untuk Hanif buat manage studi lagi. Dan juga Hanif pun ada macam saving jugalah daripada dan marah juga. Tak je. Tapi marah macam dah sebenarnya kan kena bayar sikit lah sebab temptation kena bayar balik kan. So dari sekarang pun dah set propose supaya keluarnya tu boleh terus bayar marah tu. Tapi kan marah boleh minta exception rasanya. Kita nak try juga yang tu kalau boleh kan. Tapi memang kena plan dari sekarang lah. I mean kat dalam Alia dan juga tapi tapi benda tu macam kena plan dari sekarang. How you want to operate, kena ada good management, kena ada good finance. Benda ni start dari sekarang tau. So my advice to junior juga kan, kalau dia nak buka page ni, dia kena belajar dari awal. Misalnya dia nak buka, tapi sekarang ni dah sebi dah. Actually dah tahu data share kan, harga RM100,000 tau. RM200,000, RM300,000, harga rumah. So macam, nak beli tu sangat memerlukan duit banyak. So that's why we have landing up in Taiwan. So nak cari duit. So Hanif ada platform supaya Hanif bila grad ni dia boleh maximize the platform yang ada untuk ni lah cari semacam benda lah peluang dan juga finance ni atau support ni compared to sini. Okay. So that's what our vision lah kan. So far kalau nak jadi lecturer tu macam tak ada planning lagi sebab grad suka mengajar. Tapi macam kalau dulu, even kalau IPG dulu kan dapat tawaran je tapi tak apalah, tak nak lah untuk move ke next system of video sebab kita macam tak minat skill sikit. Bukan tak minat mengajar tapi macam tak boleh sangat mengajar. So bila kita mungkin tak ke arah tu, so ni macam fokus ke arah ni lah. Supaya ni business lah, it's more like business vision. So that's what our vision and my advice is to plan wisely you punya planning untuk your future. Jangan ambil mudah lah. I mean, rasa macam mak lagi nak grad ni. So tak payah ikut. Even kalau cakap masa specialist kan, mungkin dari sekarang ni tak nampak lagi specialist apa nak sambung kan. Orthopedic ke, orthodontist ke, physician ada kan. Medical student. So, itu pun Hanif sendiri aku tak tahu lagi. Hanif ada je plan. Macam betul ke? Hanif betul ke? Macam bidang apa yang kan kita ada specialty. Kan tadi nak aware ke about specialty kita ada. Betul ke Hanif ni? Karman. Saya kau dikit. Dentist ke? Tu. Satu. Tapi ada satu lagi yang macam sikit. Which is OMFS. Oral Maxillofacial Surgery. Tu dulu kan Hanif actually mungkin je nak jadi doktor. Minat je nak jadi doktor. Tapi Hanif pilih untuk jadi dentist juga sebab it's because of my vision. Sebab Hanif daripada sebelum dengar Hanif fikir Hanif tak boleh sendiri. Macam kalau kerja doktor ni like dia punya on-call tu agak luar biasa. Dia punya it's not in office hour kan. Macam tak boleh. Kalau buat business memang susah. Kalau nak medical student kan nak buat business memang susah. So dia macam daripada Hanif sekolah menengah Hanif rasa macam tak boleh ni. So Hanif pilih dentist. Tapi Hanif ada jugalah another reason kenapa nak jadi dentist tu. But tu pun one of the reason kenapa Hanif pilih dentist instead of medical. Tapi the thing is bila Hanif dah mula minat surgery ni, Hanif dah risau juga sebenarnya. Sebab kalau minat OMFS ni sama je macam doktor dia ada on call. Sebab OMFS ni kalau ada tak tahulah orang macam surgery ni dia macam doktor biasa lah. Kita orang ni handle juga kepala punya surgery. So kalau ada orang traumatik ataupun fracture kat kepala kan, rahang ke, tercabut ke, pecah fracture ke, accident FAA. So benda-benda macam ni actually surgeon dentist juga, dentist yang buat. So itulah kalau pilih that bidang, dia akan sama jadi busy je lah. So Hanif tak tahu lagi antara dua tu lah siapa ortho ni. So vision Hanif pun ada untuk work-life balance lah. Yes, betul. Tapi nak katanya kita nak try to achieve. Walaupun orang cakap life work balance ni susah nak achieve kan. Tapi Hanif try juga. Even kalau daripada sekarang student pun kan, kita try juga. Sebab Hanif rasa macam sekarang ni student ni kan nak masuk clinical kan, rasa macam nak bekerja lah. Sebab you treat everything kan, so nak handle. So macam benda tu membenarkan. So macam weekend pergi jalan-jalan. Like balance kan. Macam satu kan. Sebab benda tu yang Hanif try achieve lah untuk that balance. Walaupun tak berapa nak balance. Tapi kita try je untuk kita cari masa. Kalau ada masa untuk senang-senang tu, kita try cari. Kita bervision dan juga advice lah. Okay, kita dah sampai ke penghujung podcast kita hari ini. Tadi, memang banyak betul benda yang Hanif share hari ini. Dan personally, banyak sharing yang applicable untuk semua student. Tak kisahlah dari course mana pun, PSK ke, PPSG ke, PPSP ke.
Jadi harap-haraplah korang semua dapat ambil manfaat daripada sharing hari ini. Betul, saya sebagai medical student pun macam-macam saya tahu pasal dental student punya life. So, sangat memberi inspirasi lah. Biasa dah orang tak tahu macam dental tu biasa. Orang ingat dental ni gigi kot. Dia tahu dia macam juga. So, we really appreciate Hanif sebab sudi datang podcast kita orang. So, semoga jenis Hanif selepas ni jadi doktor yang berkhidmat untuk ummah. InsyaAllah. Untuk korang semua yang tengah dengar, thank you for joining. Dan stay tune. Jangan lupa untuk follow episod yang lain sebab kita akan jemput lagi ramai student lain untuk share experience masing-masing. So, podcast kita hanyalah bukan sekadar borak kosong, tapi untuk kita saling belajar, saling support dan saling inspire. So, stay tuned for our next episode. Bye. Bye.